Anwar ke Johannesburg hadiri sidang kemuncak G20. Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berlepas ke Johannesburg hari ini bagi mewakili Malaysia di sidang kemuncak pemimpin G20 atas kapasiti negara sebagai pengerusi ASEAN 2025 dan jemputan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. Anwar dijangka membawa suara ASEAN dalam dua sesi utama sidang serta mengadakan pertemuan dua hala dengan Ramaphosa untuk membincangkan kerjasama perdagangan, pelaburan, minyak sawit, pendidikan dan industri halal. Beliau turut dijadual bertemu naib Presiden Botswana serta beberapa pemimpin negara G20 lain. Selain persidangan, Anwar akan menghadiri forum perniagaan bersama industri utama Afrika Selatan dan bertemu komuniti Malaysia di Johannesburg. Wisma Putra menyatakan, jemputan ini membuka peluang Malaysia meningkatkan keterlihatan di platform G20 dan memperkukuh hubungan dua hala dengan Afrika Selatan, terutama ketika perdagangan dua negara menunjukkan penurunan. Johannesburg merupakan hentian kedua dalam rangka lawatan tiga negara Anwar ke Afrika sebelum beliau berlepas ke Kenya dan kembali ke Malaysia pada 25 November.